Malu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi sertai kami pada hari ini. Jadi, kami akan perkenalkan diri. Nama saya Nur Farhan Nabiha binti Saiful Bahrin, boleh panggil Nabiha. Hai, Assalamualaikum. Syafia mesti dah kenal saya. Nama saya nama saya Nur Syafika binti Mak Jupri, boleh panggil Pika. Yang sebelah kanan saya ni Saya Nur Izzawan binti Ibrahim. tak nampak. Warna. Sikit. Dah lah, aku dah intro. Yang lain tu, yang laki tu. Iman. Saya Muhammad Hilman bin Muhammad Nazirul. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Wazir sini di Filipina. Okay, dan kita kami daripada IPG KBM, Kampus Bahasa Melayu, dan hari ini kita ada tetamu kawan-kawan jemputan. Jadi saya nak kalau boleh awak semua perkenalkan nama panggilan dan juga daripada institusi mana. Kita bermula daripada Damia, lepas tu Syahira dan juga Syafia. Yeay. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Damia binti Azazuddin. Boleh panggil Damia, boleh panggil Damia. Okay. Dan saya sekarang merupakan siswi di IPGK Kampus Sultan Mizain kat Besut. Hai. Sabar aku. Syahira sila, boleh teruskan. Hai, nama saya Siti Nursyahira binti Zahra Arifin. Saya daripada UiTM Syawala Melaka, Kampus Alor Gajah. Boleh panggil saya Syira ataupun Syera. Hai. Sibuk aku. Hai Syara. Siapa ni? Halo, Hai. nama saya Nur Syafia Batisha binti Nur Azizi. Boleh panggil saya Fia atau Syaf. Saya dari Politeknik Balik Pulau. Okey, untuk sekejap ya. Okey, hari ni kita akan melakukan perbincangan iaitu tentang khalifah. Dan untuk agenda kita malam ni saya akan serahkan kepada Wazif untuk memulakan perbincangan kita. Silakan Ustaz Wazif. Kalau boleh kita mulakan dengan Nabiha dulu. Buka kamera lah. Dan kita kena memulakan lelaki. Tak ready tak apa, kita buat dia. Okay, ready ya. Semua ready, saya berharap semua ready. Start, ChatGPT start. Start. Ustaz. Tengok balik soalan Google. Baru nak buat ke? Aku lag kau. Okey, konsep khalifah bermaksud manusia dilantik oleh Allah SWT sebagai pemimpin, pengurus dan penyelenggara untuk melaksanakan perintah serta memakmurkan dunia dan Islam. Perkataan khalifah berasal daripada akar kata Arab iaitu khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Dalil Al-Quran yang menghuraikan berkaitan khalifah ini pada surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang bermaksud sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi seperti yang saya dengar di surau tadi, dia juga berkaitan dengan khalifah di mana ada dialog antara malaikat dan Allah SWT berkaitan mengapa manusia perlu menjadi khalifah. Bermaksud khalifah di bumi lah. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, manusia ini adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dunia. Kerana apa? Kerana manusia mempunyai tanggungjawab yang besar. Selain itu manusia juga mempunyai banyak ujian. Nak dibandingkan dengan malaikat kerana malaikat ini dicipta tidak mempunyai nafsu. Nafsu ni pula dahulunya adalah satu makhluk. Nafsu ni dulu
dia satu makhluk, satu seorang dia. Tapi Allah kata nafsu ni masuk dekat semua badan orang. Jadi nafsu pun masuklah pada orang. Sebab itulah kita ada nafsu. Kalau perempuan ni nafsu dia banyak. Lelaki nafsu dia satu je. Boleh faham tak? Okey, baik. Ayat ini menjelaskan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk menjalankan tanggungjawab sebagai wakil Allah di bumi. Mentadbir alam dengan adil, menjaga keseimbangan dan menegakkan kebenaran. Hadis Rasulullah SAW. Sabda baginda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahawa setiap manusia memikul tanggungjawab kepimpinan. Bukan hanya pemimpin negara tetapi juga pemimpin terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, konsep khalifah menuntut manusia untuk berperanan sebagai pentadbir amanah Allah dengan melaksanakan keadilan, menjaga alam sekitar serta memajukan kehidupan berasaskan nilai Islam. Seterusnya, mengapa perlu adanya khalifah di muka bumi ini? Jap. What's wrong, man? Boleh minta dia orang tambah agak? Nak tambah sekarang? Hilman tak nak tambah apa-apa? Saya menyokong hujah yang disampaikan oleh Ahmad Wazir. Sila sambung. Bagus. Saya pun menyokong juga. Kawan-kawan jemputan kita ada apa-apa nak tambah berkaitan dengan soalan pertama? Nampak saya lihat semua faham. Ya. Ya. Tak ada. Saya tanya. Baiklah. Saya akan teruskan ya. Sila. Mengapa perlu adanya khalifah di muka bumi ini? Perlu adanya khalifah di muka bumi ini kerana manusia perlu menjalankan amanah Allah SWT, iaitu manusia bertanggungjawab melaksanakan hukum dan perintah Allah di dunia sebagai wakilnya. Tetapi apa yang jadi di Malaysia pada waktu ini? Kita mengamalkan hukuman sivil berbanding hukuman apa tu orang panggil? Sebab. Bukan, sebab tu orang panggil ada apa dia lah. Hukuman hudud, ya, hukuman hudud. Putus tangan. Itulah masalah di Malaysia ni kerana lebih mengamalkan sistem barat daripada sistem Islam sendiri. Okey, baik, seterusnya memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam. Khalifah perlu memastikan sumber bumi digunakan dengan berkhemah dan tidak menzalimi makhluk lain. Kita lihat sekarang di Sabah dan Sarawak, pembalakan berlaku secara luas yang menyebabkan habitat-habitat haiwan seperti harimau, burung matahari terjejas. Lalu mengakibatkan kepupusan spesies ini dalam keadaan yang serius. Jadi perkara-perkara ini semua akan ditanya oleh Allah di mahsyar ketika nanti oleh kepada pemimpin. Saya mohon pada rakan-rakan tim saya untuk fokus ketika saya memberi penerangan. Saya fokus. Cuma itulah harimau terkejut. Okey. Seterusnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Tanpa kepimpinan khalifah, manusia akan hidup tanpa panduan dan mudah terjerumus dalam kezaliman serta kerosakan moral. Jadi kita kena bijak dalam memilih pemimpin. Bukannya kita pilih pemimpin yang maksud saya akhlaknya yang teruk lah. Kerana dia menjadi teladan kepada kita. Contoh pemimpin yang teruk, pemimpin yang gay. Betul tak? Betul. Pemimpin gay. Tak boleh. Bahaya. Seterusnya menyebarkan nilai Islam dan kebaikan. Khalifah bertanggungjawab menyeru kepada
kebaikan, iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang terakhir adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, iaitu kepimpinan khalifah memastikan keamanan, perpaduan dan memakmurkan manusia sejagat. Jadi kesimpulan yang okey, saya serahkan kepada Iman kesimpulan. Okey, sebelum tu khalifah ni kita faham, kalau kita sebut pasal khalifah ni kan, contoh pasal Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab kan. Tapi pada masa kini pun kita boleh nampak khalifah tu sebagai seorang Pemimpin. Contoh guru-guru kan. Guru lah dekat dengan kita. Pensyarah. Syarah. Betul. Betul. Ustaz. Betul. Betul kan? Betul. Okey. Ni Siti Nur Syairah betul tak? Siti Nur Syafia Batrisha betul? Ni Damia Azai, Siti Nur Syairah. Nama ni dekat. Kalau nanti kita tanyalah tamu jemputan kita. Okey, Damia. Daripada soalan tadi lah, kenapa kita perlu adanya khalifah di muka bumi? Kita minta pendapat daripada tetamu kita juga. Ya, betul. Damia? Ni saya kacip je ni. Tak apa. Okay. Berdasarkan sumber lah. Berdasarkan sumber yang telah saya cari tadi. Apa yang saya faham. Okay. Khalifah ni Khalifah ni kan manusia kan. Manusia ni seperti pemimpin. Betul. Ulama. Ustaz. Lepas tu kita sendiri pun khalifah sebenarnya. Jadi untuk pemimpin ni, kenapa perlu adanya khalifah iaitu pemimpin untuk menegakkan keadilan? First, yang pertama, sebab tanpa pimpinan yang adil, dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Contohnya lah, kalau seseorang pemimpin tu, dia tak adil, dia pilih bulu, dia tak menjalankan amanah dia dengan, macam mana orang cakap, tak menegakkan keadilan lah. Mesti ada yang puas hati, itu ini, rakyatnya kan. Jadi Dia select. apa? Wajib mic Iman mencelah Iman. bagi orang lain cakap. Nanti sambung. Tahu excited Wazi. Sabar je. Nanti korang dua sambung. Tutup mic dulu Mazil. Tutup mic Ustaz. Tutup mic dulu Ustaz. Okay. Lepas Sambung tu saja. apa? Untuk memastikan peraturan Allah ni dilaksanakan. Contohnya lah, kan khalifah ni kan termasuk dengan para ulama, ustaz kan. Jadi khalifah ni iaitu para ulama ni menjadi penghubung antara hukum Allah dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Maksudnya khalifah ni iaitu ulama menjadi perantara dalam menyampaikan hukum Allah terhadap masyarakat yang macam kurang dalam ilmu agama. Jadi ulama ni lah yang menjadi khalifah utama untuk menggerakkan dakwah Islam. Lepas tu yang ketiga, untuk menjaga keamanan kebajikan umat. Macam Ahmad Wazif Zihni ni cakap tadi kan. Jadi khalifah ni bertanggungjawab melindungi rakyat dan memastikan keperluan hidup mereka dipenuhi. Dan last sekali, untuk mengurus sumber bumi secara lestari. Yang ni peranan kita lah pula. Peranan kita sebagai khalifah, sebagai rakyat, sebagai manusia yang biasa ni untuk sentiasa lah menjaga macam mana alam sekitar, menjaga benda-benda yang patut kita jaga. Macam tu lah pendapat saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Damia. Saya nak tambah tentang ciri-ciri. Sikit. Saya nak tambah tentang ciri-ciri khalifah yang saya tahu lah kan. Antaranya amanah. Sebab kalau khalifah ni kan contoh pemimpin kan. Jadi bila tak amanah dan menjalankan tanggungjawab tu mungkin boleh menghancurkan sesuatu institusi. Betul tak? Betul. Jadi saya nak tanyalah sahabat saya Siti Nur Syairah, apa lagi yang anda rasa ciri-ciri ada sepatutnya ada pada seorang khalifah pada zaman kini? Boleh tambah Syairah? Dengar tak? Selain daripada amanah, khalifah juga, khalifah pemimpin lah. Masa kini kan kita ibaratkan sebagai pemimpin kita lah kan. Dia perlulah seorang yang
berpegang kepada agama lah. Sebabnya kalau contohlah kan kita diberi pilihan untuk memilih dua pemimpin, sama ada bukan Islam ataupun Islam, kita mesti wajib pilih yang Islam, betul tak? Betul kan? Jadinya pemimpin ni dia kenalah ada berpegang teguh kepada akidah, syariah dan kenalah berakhlak mulia juga kan. Selain tu pemimpin juga, bukan kita pemimpin saja yang perlu hormat dengan kita. Bukan kita saja yang perlu hormat dengan pemimpin, tapi pemimpin juga perlu ada rasa hormat terhadap kita lah sebagai rakyat. Itu saja. Masa dah banyak bagi penerangan tadi, saya sikit je lah. Dah sama. Baiklah, saya juga ingin bertanya kepada rakan saya, Syafia, apa khabar di sana? Khabar baik di sini. Sorry. Baiklah. Saya nak tanya soalan. Okey, teruskan. Kenapa perlu adanya khalifah di bumi ni? Selain daripada Ustaz Wazif punya jawapan tadi menjadi model insan kepada orang lain, apa pula pandangan Syafia di sana? So, pada pendapat saya kat sini, khalifah tu keperluan dia adalah untuk menjadi panduan hidup. So basically dia akan jadi panduan hidup manusia yang berlandaskan ajaran Islam lah kan. Lepas tu dia pastikan kehidupan duniawi selari dengan matlamat ajaran Islam. So kalau kesan buruk dia, kalau kita khalifah sebagai panduan hidup, kita bilang keadilan dan keamanan lah. So akan jadi kucak-kacir macam Ustaz kita sebut tadi kan, apa jadi kat Malaysia and everything about the civil law. And then dia akan, kalau kesan buruk dia juga, dia akan jadi perpecahan umat Islam, which is khalifah kan, pemimpin kan nak tugasnya untuk satukan umat Islam. So kalau tak ada khalifah dalam diri, dia akan jadi macam belah lah, gaduh, ada kes bunuh, everything. Itu saja pendapat saya. Okay, terima kasih. Setuju. Okay, terusnya. Dah cakap. Saya rasa dah boleh berkesimpulan. Ustaz Hilman. Silakan. Selain daripada Ustaz Wazir, kita pun ada Ustaz Hilman. Ustazah Syafia. Boleh buka kamera. Baiklah, setelah isi yang telah dihurai oleh para ahli jemputan dan juga rakan-rakan IPG saya ni, saya ingin membuat satu kesimpulan lah. Secara keseluruhannya, konsep khalifah di muka bumi ni merupakan satu tanggungjawab yang besar diberikan oleh siapa sih? Baik Ji. Sebagai makhluk yang paling mulia dan berakal, kita perlulah memainkan peranan yang penting. Tugas khalifah ni bukan sekadar simbol kepimpinan, tetapi satu amanah yang meliputi seluruh aspek kehidupan kepada mentadbir diri, keluarga, masyarakat sehinggalah kepada Kemo ni. Ada yang okey ke? Ada yang mengganggu ke? Okey doktor. Stand in mind. Hilang Ustaz. Maafkan kami rakan-rakan jemputan. Maafkan saya ada anomali. Saya maafkan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk memakmurkan bumi dengan ilmu, bukan dengan maksiat. Maksiat seperti apa Zee? Sebab kita tak nak buat benda tu kan. Sebab kita nak jadi orang yang baik. Jadi kita perlulah melakukan segala tindakan berpaksikan kepada hukum dan panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Respons sikit. Betul.
Dalam konteks Al-Quran dan Hadis, manusia sebagai khalifah perlu menjadi wakil Allah di bumi dengan melaksanakan tanggungjawab terhadap pencipta, sesama manusia dan seluruh makhluk. Seperti yang Ustaz Wazir katakan tadi, khalifah perlulah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh jujur, amanah dan adil. Peranan khalifah yang penting ini merangkumi usaha menegakkan kebenaran, menolak kemungkaran dan memelihara keamanan agar bumi ini tidak dipenuhi dengan kerosakan dan kezaliman. Oleh itu, setiap individu Muslim sepulaku. Oleh itu, setiap individu Muslim harus sedar bahawa peranan khalifah bukan hanya terletak pada pemimpin negara, tetapi juga pada diri sendiri. Setiap manusia adalah khalifah dalam lingkup kehidupannya. Wazim juga adalah khalifah. Dia akan menjadi pemimpin satu hari nanti. Dia akan jadi bapa. Jadi bapa. Pemimpin keluarga tu, khalifah. Yeah. InsyaAllah, insyaAllah. Dengan memahami dan menghayati konsep khalifah secara menyeluruh, manusia akan mampu membina tamadun yang berteraskan tauhid, ilmu dan akhlak. Akhir sekali, pelaksanaan tanggungjawab khalifah yang benar akan membawa kepada kesejahteraan di dunia dan keberkatan di akhirat, selaras dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kesimpulan yang boleh kita simpulkan pada perbincangan hari ini. Ada siapa-siapa nak tambah? Saya menjemput daripada Nabiha dan Syafiqah. Nabiha, Syafiqah. Syafiqah dan Nabiha untuk meneruskan. Dia Dah ada kesimpulan. Alhamdulillah kami setuju. Saya menyokong. Kesimpulannya saya sokong semua. Benarlah. Banyak pemikiran yang agak benar daripada kedua-dua ahli kita. Alhamdulillah. Okay. Jom Dan nak jadi pemimpin ni pun penting kan, jaga masa sebenarnya. Betul. Kalau kita dah deal pukul 8.30 tu. Tak, pemimpin melaksanakan tanggungjawab. Sepatutnya. Itu bukan ciri-ciri khalifah kan? Khalifah sepatutnya. Lagi-lagi saya setuju. Antara ciri lain pemimpin adalah melaksanakan tanggungjawab.